Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak review dekat korang satu buah kereta hybrid yang masih nampak premium walaupun usia dia dah lebih 10 tahun. Okey, inilah dia Lexus CT200H Luxury CC 1.8 model tahun 2011. Okey, dari segi design CT200H ni dia lebih nampak compact, lebih nampak sporty dan juga lebih nampak lagi elegan. Walaupun dia dah lama tapi dia tak nampak ketinggalan zaman. Okey, kita masuk pula bahagian enjin dia. Okey, Lexus C200 ni dia menggunakan enjin 1.8 liter hybrid. Okay, so dia lebih kurang sama konsep dengan Toyota Prius. So dia punya konsep tu dia lebih fokus kepada penjimatan minyak dan juga pemanduan yang senyap. Okey, kita masuk pula bahagian dalaman dia. Korang tengok memang agak sedikit berbeza daripada brand-brand lain. Okey, and dia punya bahagian ni material dia memang sangat lembut. Dia punya kemasan ni memang agak sedikit berbeza dengan kereta lain. Korang tengok bahagian sini pun korang nampak dia memang berbeza lah. Okey, and lagi satu ni, korang nampak tak? Dia punya seat ni dia pakai kulit yang sangat betul-betul premium. Okey, kalau untuk korang drive ke apa ke semua memang korang tak akan rasa sakit. Okey, kita masuk pula keselamatan dia. Lexus ni memang tak kedekut. Okey, dia ada ABS, traction control, airbag dan juga struktur badan yang sangat kukuh. So untuk korang yang inginkan kereta yang premium, jimat minyak, selesa dan juga tahan lama, korang boleh try ambil Lexus CT200H ni. Okey, harga dia bermula daripada 37,780. Okey, nak cakap pasal bulanan, saya tak saja saya bulanan sebab kereta ni dah kereta lama. So bulanan dia agak tinggi kalau korang buat loan lah. So saya lagi prefer untuk korang yang cash buyer. Okey, harga dia kita boleh runding. Okey, so untuk korang yang berminat dengan Lexus ni, korang boleh PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okey, bye, assalamualaikum.